Okay, so hari ni Bandar Matahari akan ke Langkawi untuk bekerja dan berkarya dan bercuti. Oh, so kita ada Amrul kat sini dengan makan nasi lemak. Sedap lah. Mak Umai masak, saya suka. Kita gerak tadi pukul 11 tayab golek. Betul. Tapi ingatkan Hang sebelah. tayab golek ingat dari Taipei. 11. Tapi 11.9 saya yang bergolek. Yes. Ada sofa. Sebab Umai datang lambat. Yeah. So kita ada chill kat belakang. Tengah makan. Kat sikit chill. Umai kaki sirai. Oh my kaki sirai. Okay. Kalau ada company nak cari manager, jangan cari saya. Kenapa Okay? Kenapa kan? Sebab saya attitude out. Tu je saya cakap. Asal tu. Macam tu. Sebab tu Bandar Matahari tak go lagi. Kita buat podcast sama Emo Style. Habis lah memory ni. Ada 1 jam ni rekod. Apa-apa pun jumpa dekat JT lagi. Sekarang kita akan menghala ke Kuala Kedah. Ni baru nak keluar Taiping. Baru nak keluar Taiping? Cucat-cucat sampai Taiping dalam InsyaAllah dalam 2.45 macam tu. 2.45. Dan tiket ferry pukul 4. Okay, kita jumpa je lagi. Salam. Right, so Assalamualaikum. Kami baru sampai ke mana ni, nasi campur Kuala Kedah. Okay, ni adalah satu entiti yang sangat best kerana mempunyai laut yang lebih. Betul, okay. Jadi Okay. So sekarang 3-4 dah last call. cikgu ni kita orang dah ni. Masa jaga sikit lah. Okay, jom. All the little children, happy little children in a garden of love. Baiklah manager. Santai. Oh, manager. Gila, masuk kontainer lah. Hey, sampai Langkawi buat apa lo? Kena. So editor sensor benda ni. Sensor Sekarang ni alhamdulillah tu. Okay, kita sekarang tengah santai dalam ferry. Kemungkinan ETA sampai dalam pukul 5 lah. Maybe 5 PM or 6 PM I guess. So anything we will update in this vlog. Okay, so ciao. So we just arrived di Papua. So now we have to go to the Kenny Rogers first. Yes, airport. Kan, jadi pagi tu boleh apa? Sinaran matahari, kami Bandar Matahari. Bandar Matahari, Bandar Matahari. Sinaran UV, kami Bandar Matahari. Bandar Matahari, Bandar Matahari. Matahari, terima kasih Cik. Mantap. So, Bandar Matahari, sinaran UV, kami Bandar Matahari. So we are finally beli kopi ni. Baik kan beli kopi kan. So kita dah sampai apa orang cakap terminal ferry Langkawi. Yeah. So lepas ni kita nak ambil van and then kita drop barang dekat homestay. After that kita pergi practice. So see you guys there. Okay, so sekarang kita dah pun naik van dengan driver kita. Mr. Akoy. Accident boss, accident. Ui, rabak. Editor tolong sensor apa yang terjadi ni. So sekarang kita dalam perjalanan nak ke hostel. So kalau orang kaya. Sekolah kebahasaan Langkawi, geng. Yes, betul, kita ada Masjid Al-Hana. Beli air. Okay kan? Kaya. Okay, so now we are heading to what we call homestay. So after that, bye. Jumpa korang kat homestay, bye. Children in a garden of love. Okay geng, aku tak tahulah kamera ni nampak aku ke tak. Tapi apa-apa pun, sekarang kita dalam perjalanan nak ke nada acara. Ini tengah penyek. Ini tengah penyek guys. Tengah penyek guys. Ini tengah penyek ni. Barang rare. Lepas masa diorang tengah praktis, aku akan pergi, aku dengan Zikrul akan buat full review. Kami akan buat full review. Kami dua akan buat full review, tapi korang standby lah macam mana full review tu. Vlog ni mungkin akan dalam 45 minit. Aku tak tahu korang dengar ke tak suara aku sebab belakang dia bising. Semua tengah bising. So nanti vlog editor minta tolong letak subtitle nanti. Editor kakak dia kahwin hari ni. So apa-apa pun kita jumpa kejap lagi di nada acara. Okay, bye-bye. Good morning guys. Morning. So we are on our way to Pantai Cenang by walking. Santai-santai hari ni. Malas nak bawa van sebab jalan kecil.
Lepas tu ada basikal tapi komen tak boleh nak kayu bawa aku. Berat bodoh. Tak, sebab dua-dua tak balance. So lagi kita akan ke Pantai Cenang. Kita tengok sikit view pagi ni. Pukul berapa sekarang? 9.50. So estimated sampai 10. Okay, so apa-apa pun kita jumpa kat Pantai Cenang, geng. Makan dulu lah, apa hal. Tau. Kita akan on the way ke Pantai Cenang sekali lagi. Lepas tu kita orang nak mandi. Tapi kita orang mandi tak bawa towel mana. Wagyu. Dia beranak lah bodoh. Jadi Melayu lah. Babi wagyu tau. Besar sikit wagyu. Tiba dekat go-kart, geng. Tiba-tiba kat go-kart. Kita nak race dulu. Siapa yang akan menang sekejap lagi. Kalah bayar. Kalah bayar, itu je. Berapa banyak ni? Berapa lama single session ni? Jadi duration dia 10 minit. 10 minit. Berapa minit? Gas. Gas. Dengan 21 turn. Speed go-kart berapa? Tapi terus cukup lah. Okay, gas. Ada syarat apa-apa ke kak nak pakai? Sebab kita datang pakai seluar pendek macam ni je. Pakai kasut je. Okay, kita balik dulu pakai ambil kasut boleh kak? Boleh. Okay, alright. Nak bayar dulu ke kejap lagi kak? Kejap lagi. Okay, terima kasih kak. No problem. Hello geng, so kita dah pun on the way ke wedding place. Kita ada sound check pukul 5, sekarang pukul 4.40. So jumpa anda di sana. Bye. So kita dah sampai di Dania Resort. Kita akan pergi ke tempat yang sepatutnya untuk kita sound check. Tengok surrounding dia. So kita dah start ya. Yes bro. Right, bye. Kita on je apa-apa. So now we're gonna heading to the down of the world. Yeah. Because I'm on top of the world. Lagu Angin Kamalan ni macam lagu Suno kan? Apa dia? Siapa admin Kamalan ni macam lagu Suno kan? Suno AI. Kenapa ah? Tapi lagu AI tak berang. Kisah jelas pancar sebuah rencana, tatap satu rasa menunggu apa kenyataannya. Jatuh terbenam resah, hatiku membiru, lahirkan seutas keinginan untuk terus ku bertahan, walau waktu yang mungkin begitu seluas angan hampa. Berbisik-bisik geliat rasa, ujung waktu kan kian tiba. Ku bertemu bahagia
last day at Langkawi. So this is our last day in Langkawi. So after this we're going to HIG, some chocolates and yes, at 3 p.m. So now it's 11:54. Thank you Langkawi for the moment, and thank you Sharina and Nora. Shout out to Mrs. Nora. Yes, having us for having us for as your band. us. Yes. Yeah, so inshallah see you soon. Peace. Kau mana? HIG. HIG ni basically dia macam pasar ikuan. Tui. Dia macam dia macam pasar ikuan. Hari ni kita nak So membeli coklat. Kau Putrajaya. So ni koperasi dia lah ni. Dia ni koperasi dia orang ni. Korporasi. Ha. Sebab dia